Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya teruskan lagi. Okey, kali ni kita nak tengok pula mixed number. Saya ambil satu contoh lah, terus satu contoh untuk kita sama-sama buat ya. Okey. 3/4 tolak dengan 1/6. Okey. Yang ni kita tak payah pinjam. Maknanya walaupun penyebutnya tak sama, kita boleh terus tolak. Bagaimana saya tahu situasi ni kita tak payah pinjam? Okey, ini sedikit tips supaya kita bila kita melibatkan yang perlu pinjam daripada nombor bulat tu, sekali kita tengok, kita tahu nak pinjam ke tak pinjam. Okey, dalam situasi ni tengok 3 dengan 4 ni dia dekat. Maknanya macam ni, kalau ada satu gelas, okey, gelas tu bahagi kepada 4, maknanya kalau 3/4 ni dah nak penuh dah gelas tu, dah nak penuh dengan air, berbanding dengan 1/6 gelas yang sama. Kalau kita agihkan kepada 6, okey, 1, 2, 3, lebih kurang okey, maknanya ni 1/6, ini 3/4, ini 1/6. okey, saya nak bagi tahu yang nilai 3/4 ni lagi besar daripada 1/6. 1/6 ni sikit je, 3/4 ni banyak, dah nak penuh dah. Jadi dalam keadaan pecahan yang kalau kita malas nak tukar kepada, bukan malas dalam keadaan kaedah yang kita tidak menukar dia kepada improper fraction, yang cikgu biasa aja adalah darab, tambahkan, tukar pada improper fraction dulu baru tolak. No, kali ni saya tak nak guna yang tu lah. Okey, kita tengok di sini 3/4 banyak daripada 1/6. 3/4 ni banyak, 1/6 ni sikit. Maknanya 3/4 boleh tolak 1/6. Okey, setakat tu jelas. Bagaimana kita nak buat estimate, boleh tak tolak? Kita menganggap boleh. Ada situasinya, contoh macam ni saya ubah sikit je dari ini. 1/6 tolak 1/3/4. Okey, dalam situasi ni 1/6 ni, nampak tak? 1/6 ni sikit, 3/4 ni banyak. Maknanya nanti bila kita kumpulkan 3 tolak 1, 1/6 tolak 3/4, di sini kita akan ada masalah. Tidak boleh tolak sebab 1/6 ni sikit daripada 3/4. Yang ni saya akan belajar pada next session. Saya akan ajar untuk next session. Okey, yang ni situasinya dia tidak boleh tolak. Jadi kita tengok tahu, oh ini 1/6 ni kecil daripada 3/4. Bila nanti kita kumpulkan, kita nak tolak tak boleh. Dalam proses ni dia kena pinjam. 1/6 ni kena pinjam daripada 3, 2, dia pinjam. Yang ni saya tak nak teruskan dulu. Cuma saya nak tunjukkan bagaimana kita tengok pecahan tu boleh tolak ke tak boleh tolak. Nak menilai pecahan tu besar ke kecil. Kalau kita tengok jaraknya dekat, 3 dengan 4 jarak dekat ni, maknanya dia bahagian 4 ni dah nak penuh dah daripada 3, berbanding dengan 1/6 ni jarak dia jauh. Maknanya dia sikit je. Kalau dalam gelas tu sikit. Okey, setakat ni jelas lah. Maknanya sekali kita tengok, kita tahu, oh 3/4 boleh tolak 1/6. Kenapa? Sebab 3/4 lagi besar daripada 1/6. Okey, just kumpulkan saja nombor bulat dengan nombor bulat, pecahan, tolak pecahan. Okey, saya kumpulkan ni sahaja, nombor bulat dengan nombor bulat, pecahan dengan pecahan. Okey, jelas? Okey. Nah, isu di sini adalah penyebut kita tak sama, denominator ni tak sama. Maka bila denominator tak sama, saya selalu pesan kepada adik-adik, pelajar-pelajar,
untuk buat pecahan. Buat pecahan pula. Buat sifir. Ini yang masalah ni kalau tak hafal sifir. Kalau pelajar yang hafal sifir, dia boleh terus tahu nak guna apa. Tapi tak apa. Saya tunjuk buat sifir 4 dulu. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, berapa? 32, sorry, saya pun lambat. Jadi 36. Okey. Sifir 6, 6, 12, 6, 3, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 6 kali 9, 54. Okey. Kalau kita tengok sifir 4 dan sifir 6 ni, kita tengok yang mana sama? Adik-adik tengok, 12 sama. Lagi 24 sama. Lagi 3. Mana lagi yang sama? 36. 36 sama. Okey. Maknanya semua nombor yang sama ni, yang ada pada sifir 4 dan sifir 6, semua kita boleh guna sebagai denominator, penyebutnya. Nak guna 12 boleh. Nak guna bawah ni 24 boleh. Nak guna 36 pun boleh. Cuma untuk kita di sekolah rendah ni dicadangkan, baiknya kita guna yang paling kecil sekali, 12. 12 ni ada dalam sifir 4 dan ada dalam sifir 6. Kenapa kita cari yang sama? Sebab kita nak penyebutnya sama. Okey. Untuk tahun 4, 5 dan 6, saya tak tunjuklah guna gambar aja. Okey. Kita lebih kepada pengiraan. Okey. Kalau orang tanya awak, boleh guna nombor 4? Boleh. Boleh guna 36? Boleh. Sebab dia ada sama dalam sifir 4 pun dia ada, dalam sifir 6 pun ada. Okey. Kita teruskan. 3 tolak 1, 2. Okey. Ini akan jadi ini. Ini akan jadi ini. 4 jadi 12. 4 darab 3. Kalau bawah darab 3, atas mesti darab 3. 3 darab 3, 9. 6. Macam mana nak jadi 12? Darab 2. Kalau bawah darab 2, atas mesti darab 2. 1 darab 2, 2. Okay. 3/4 ni nilainya sama dengan 9/12. Dalam pecahan kita sebut sebagai equivalent fraction, pecahan setara. Okey. 3/4 sama nilai dengan 9/12. Macam mana nak nampak? Boleh guna kotak sifir dan sebagainya. Banyak yang cikgu ajar di sekolah. Okey. Yang ni 1/6 sama dengan 2/12. Kenapa nak perlu guna pecahan setara? Kenapa nak guna equivalent fraction ni? Sebab kita nak samakan penyebutnya. Kalau adik-adik guna 24 tadi, adik, maka dia akan lagi besar lah nombor di atas ni. Sebab tu dicadangkan guna nilai yang lebih kecil. Supaya benda kecil senang kan? Nak tolak senang. Benda kecil nak makan senang. Nak simpan senang. Benda kecil kan? Okay. So, dalam keadaan sekarang 9 boleh tolak 2. Tolak saja. 2. 9 tolak 2, 7. 12 tetap sama. Base dia sama. So, jawapan dia 2/7/12. Semak dulu. Jawapan akhir untuk pecahan ni, dia ada dua situasi. Satu, improper fraction. Ini bukan improper fraction. Bukan pecahan tak wajar. Dia atas kecil, bawah besar. Numerator smaller than denominator. Yang kedua, simplest form. Tengok. 7 dan 12 ada dalam satu sifir tak? Tak ada. Kalau tak ada, inilah bentuk termudah dia. Maka inilah jawapan dia. Let's say jawapan dia 2, 3, 4, 6. Contohlah. Jawapan kira-kira dapat 2, 3, 4, 6. Ini bukan bentuk termudah. Sebab 3/6 ada dalam sifir 3. Maka boleh bagi 3, boleh bagi 3. Maka
maka 1/2. Dapatlah jawapan 2 1/2. Kalau dia dalam bentuk 3/6, maknanya jawapan akhir ni kena tengok dua keadaan. Satu simplest form, satu lagi improper fraction. Kalau dua-dua tu dah selesai, so ini jawapan akhir kita. Okay. So saya ulang sikit, ada beberapa perkara nak samakan penyebut. Sorry, mula-mula cek dulu boleh tolak ke tak boleh tolak. Bagaimana dengan melihat 3/4 dan 1/6 ni, mana 3/4 kita faham yang dia lagi besar daripada 1/6. Okay. Yang kedua, kita kumpulkan nombor bulat dengan nombor bulat. Sebab kita tahu 3/4 tadi boleh tolak 1/6. 3/4 lagi besar daripada 1/6. Kalau tak boleh, kena pinjam dulu. Itu next session. So, bila kita tahu 3/4 lagi besar dari 1/6, kita boleh tolak. So, 3 tolak 1, 3. Nombor bulat dengan nombor bulat, pecahan 3/4 tolak 1/6, pecahan dengan pecahan. Lepas tu, samakan penyebut. Macam mana nak samakan? Guna CP. Nak guna 12 boleh, nak guna 24 boleh, nak guna 36 pun boleh. Kenapa? Sebab penyebutnya sama. Dalam CP4 dan CP6 ada 12 yang sama, 24 yang sama dan 36 yang sama. Bila kita dapat penyebut yang sama, jangan lupa tukar di atas. 4 dan 3, 12. 3 dan 3, 9. Kita tukar dia jadi satu pecahan yang baru, tetapi pecahan setara yang sama nilai, equivalent fraction. Sama juga dengan yang dapat tolak, maka dapatlah 27/12. Semak jawapan akhir. Satu, masalah improper fraction. Kalau atas besar, bawah kecil kena bahagi. Satu lagi simplest form. Okey, kalau boleh mudahkan, mudahkan. Okey. So itu sahaja sebenarnya, sangat mudah. Next session kita akan pergi kepada yang perlu pinjam. Kalau perlu pinjam tu, kena pandai tengok pecahan. Mana satu besar, mana satu kecil. Saya dah ajar tips saya tadilah. Lagi dekat nombor tu, lagi dia besar. Lagi jauh jarak nombor tu, lagi dia kecil pecahan. Okey, itu saja kali ini. Sekian, semoga bermanfaat. Sebar-sebarkan. Kalau rakan tanya, ajar. Okey, insyaAllah. Moga jadi amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.